Kepada yang cari phone murah daripada Honor, ada dua biji dekat tangan aku ni, okey. Yang pertama yang warna oranye ni. Nama dia Honor X7e, harga dia RM899. Yang kedua, Honor X6e, harga dia RM699. Yang warna hitam ni. Tapi sebenarnya lah kan, kedua biji phone ni spek dia nak dekat sama, beza sikit saja, okey. Yang pertama, dia punya bateri memang sama, 7500 mAh. Jadi bagi aku inilah kelebihan dia. Phone murah, bateri memang besar. Ini satu kelebihan lah. Yang kedua, untuk charging dia pula 45 watt fast charging. Bolehlah diterima. Dan untuk skrin pun kalau letak kedua-duanya, okey, dia punya bezel, dia punya kualiti, aku rasa memang pakai skrin yang sama. 120Hz refresh rate dan seterusnya. Untuk kali saya pula, ini aku cakap awal lah. Phone macam ni, murah macam ni, jangan celup. Kalau boleh, jangan kena air langsung lah. Sikit-sikit ranges tu boleh lah. Sebab apa? Dia hanya ada IP64. Dia punya chipset pun sama juga. Tu benchmark dia pun lebih kurang. Dia gunakan MediaTek Helio G81 Ultra. Jadi persoalannya, dekat mana beza RM200 tu? Senang saja. Okay, kau pergi dekat Honor X7e yang warna oranye ni, dekat tepi ni ada satu button. Okey, nama dia adalah AI button. Tapi sebenarnya sejujurnya lah, dia adalah sejenis shortcut button. Okey, kau boleh single press, double press, kau boleh long press. Dia bukan AI saja. Walaupun dia fokus pada AI, sebenarnya ada lagi fungsi lain yang boleh digunakan dekat sini dan seterusnya lah. Untuk bahagian kamera, ultra wide tak ada, zoom biasa-biasa saja. Jadi kena faham dah, phone murah ni kelebihan dia bukan pada kamera, tapi lebih pada nak guna sajalah. Namun macam biasalah, panjang lebar aku berbual, tapi ringkas ikut. Apa pendapat korang? Baik beli mana satu ni? Honor X7e ataupun Honor X6e? Komen sekarang.